Kerja makan gaji tak salah. Tapi kalau hujung bulan masih nyawa-nyawa, itu masalah. Nak saya tunjuk 3 perkara wajib kalau anda kerja makan gaji. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai ingat kerja makan gaji selamat. Tapi realitinya gaji tetap tak sama dengan kewangan tetap. Kos hidup naik, komitmen bertambah. Jadi kita kena ada satu sistem urus duit, bukan ikut emosi. Masalahnya gaji masuk hari ini, esok dah hilang. Simpanan ada, tapi kejap je licin. Tak ada dana kecemasan. Jadi setiap kali terdesak, loan, pinjam, suet kad kredit. Inilah 3 perkara wajib kalau kerja makan gaji. Pertama, simpan minimum 10% automatik. Jangan tunggu kalau ada lebih. Kedua, pecahkan gaji ikut kategori belanja, simpanan, komitmen. Ketiga, fund aset nilai kukuh macam emas supaya duit tak terhakis. Kalau hari ini tak mula, 3 bulan lagi tetap sama. Gaji naik pun tak rasa. Yang berubah cuma harga barang. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Pabi Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.